Assalamualaikum semua, saya Syuk Saha. Baik, hari ini sebenarnya saya nak share satu benda yang saya paling happy. Saya baru selesai menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah, iaitu melakukan akikah kurban pada anak bongsu saya, Nur Ashifatu Aini. Akikah kurban untuk anak perempuan adalah sunat yang dituntut. Terima kasih kepada SA Haramain Services sebab mereka lah yang melakukan akikah kurban untuk anak bongsu saya, Nur Ashifatu Aini. Dan yang paling menariknya, saya punya anak bongsu akikah bukan dekat Malaysia. Akikah saya dilakukan di Mekah. Allah. Jadi sebenarnya saya nak share, SA Haramain Services ni, mereka memang melakukan akikah di Mekah dengan harga yang saya tak tahu lah, tak masuk akal. Murah. Harga dia betul-betul murah. Sebab diorang tak bagi free gift. Sebenarnya kalau korang pergi kat tempat-tempat lain, harga sedikit tinggi sebab diorang sediakan free gift. Tapi kenapa kita nak free gift tu? Kadang-kadang bukan pakai pun. Apa yang penting lah akikah dilakukan dan kita ada sijil dalam bentuk digital yang boleh di print sendiri. Inilah contoh yang nampak. Akikah Mekah, Nur Ashifatu Aini, 1 ekor kambing. Jadi sebenarnya bila saya tanya balik, kenapa buat murah macam ni bang? Abang tak nak untung ke? Alhamdulillah bila dia kongsi, dia kata dia nak membantu para golongan ibu dan bapa ni yang tak berkemampuan untuk melakukan akikah, untuk kita menunaikan akikah. Diorang juga buat korban di Mekah. Bayangkanlah kalau kita ada duit lebih, kita nak melakukan ibadah kurban, dan kurban kita dibuat di Mekah. Ya Allah, ya Allah. Walaupun kita belum sampai, tapi yang kita nak kurban tu dah ada kat Mekah. Kalau lembu tu boleh sebut nama kita, kat Mekah tu. Kat Mekah kurban. Kalau ada yang bernazar, boleh juga buat nazar di Mekah. Kalau nak bersedekah, boleh juga buat sedekah di Mekah. Kalau yang nak membayar dam, boleh juga melakukan dam di Mekah. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada SA Haramain sebab membantu saya melakukan tanggungjawab saya sebagai seorang ayah dengan sempurna. InsyaAllah kalau anda pun nak mendapatkan servis daripada SA Haramain, mudah je. Anda hanya perlu Google pun ada SA Haramain Services. Dan saya akan kongsikan macam mana nak kontak dekat bawah. Terus kontak je dia orang, InsyaAllah. Hai anak penejuk